Pandai tak beli lagu? Nak tutup beg kuning. Tak larat lah. Solid lah. Takut kena limit. Bukan. Oi. Pergi kat sini. Oh penat. Masuk kat atas. Berapa dia orang bayar ayu Ben? You bantu kah? You bantu kah? Rồi pandai dah cik. Thôi dia ikutkan tak, dia ikut. Oi dia je pula. Oi, baru roti canai. Roti canai. Penat lah Ben. Habis dah. Tapi sasu terluka so jauh satangan hati tapi berhasil. Cobalah dewasa kesubukan anak kecil. Saya coba imbangi namun hati tak kuat. Tersiksa makan hati dan kisah nanti pasti ku mengerti. Selasa hilang sejauh untuk pergi. Makan kalori. Ay, layan. Ay. Apa dia? Penat lah. Tak penat dia. Penat. Pasal laki kami tak ada lah kami jadi macam ni. Cuba laki kami ada.
Si kami duduk sopan. Kan? Nanti dia kalau Penat. tertino mesti kena marah. Biar dia. Koyum ni keluar asal. Amar dekat bawah. Tu yang kami enjoy kat atas tu. Ya, dah je kena kaki. Penat lah. Exercise hari ni cukup. Okay, ini saja exercise kita untuk hari ni. Zumba kita untuk hari ni. Macam mana hamba semua? Enjoy ke tak? Suka ke tak? Enjoy ke tak? Saya pakai kod Desi pun. Cepat saya nak tutup beg kuning dah. Sebab saya takut. Kan kena ada limit. Beg kuning saya ada limit. Enjoy. Bagus. Esok kita zumba lagi. Curang banget. Yang mentang-mentang ada loceng, dia lagi bunyi. Yalah, saya nampak macam ni. Orang berskin. Makan je. Bukan. Luar. Kotak. Mahal ni? Okay. Jadi untuk korang semua, mana yang belum follow, kasih follow dulu. Baik, cuba cubit pipi dia. Tak boleh. Jiran dah cubit dia pipi dia. Berdarah. Cantik oh. Hai. Mana ada macam monyet? Loh. Oh, itu sifon ni. Macam tu ni sifon ni. Masuk sini dah lah. Tak ada sifon. Tengok CCTV. 5 ekor. 5 ekor mana? Sini, atas. Macam mana 5 ekor dari sini dari sini? Nak tipu apa? Bilik ni aku tahu aku yang nak pakai. Tak siapa pakai. Sini sambil. Depan badan polis. Pakai. Wah. Tadi ada buka benar. Ha? Bila dia buka? Tadi kat bawah kan? Bila dia buka? Tadi. Tapi I tengok ni, I tak masuk. Sabar nak Ni ada sebab bilik aku macam pernah nampak hang yang susung kita tak boleh. Cuba beli. Ni bukan barang, ini barang Bella. Bagi tak boleh bila tak. You punya, dia punya. Pindah. Tengok baju dia. Baju dia lagi nak pindah. Cepat. Pakai. Satu set lah. Awak baju ni pula. Ha? Belum ke baju ni pula. Ni pungkok Hamzah bangun dah. Macam tuan rang. Tengok. Lagi hitam. Handsome ah. Ni pakai macam ni handsome. Tapi ni handsome dah cantik. Ni pakai dengan seluar hitam. Cepat, buat ni cepat. Dah jadi pengapit. Bukan. Macam-macam. Tak pasal. Boy. Jangan banyak dekat bawah tu. Kaki macam ranting dawai. You tengok dia punya kaki. Busuk. Bongok lah. Cantik. Dia benar juga. Smart kan? Dok, apa? Wah. Ada apa? Tak respect langsung. You tak respect kaki, you tak respect kita. Bau sikit. Rambut dia dah macam opa. Opa. Main K-pop pula dia. Main K-pop pula. Tak beritahu pun main K-pop. Ni apa bukan lagu ni? Sorry ya. Silakan belakang. Belakang 1, 2, 3. Belakang. Belakang. Apa? Saya orang segini kot. Apa? Apa? Sedap ni baju mana macam tu? Alright. Masih tak? Betul-betul tak boleh. Nanti yang pakai mati guys. Tak boleh sedap pera macam. Apa? Memang ni. Memang dia susu ni.
tapi kalau dia makan chicken cantik, dia kok ketek dia juga kan. Betul? Betul pada sini. Apa tengok? Selesai kan? Cuma besar lah dengan dia. Besar sangat. Pendek. Pendek. Pendek je pun pendek. Macam mana? Terus. Nampak tengok ni? Ni dah try dah. Kita tadi. Cantik. Terak, rasak. Kalau kena air tadi, tolong ah. Depan badan polis. Tukar kat sini lah. Hei. Tukar je. Tukar dah pun. Atas pun tukar. Ni. Pasal dah masuk kan? Kau ikut. Kan? Kau dah ni. Cantik. Macam mana? Mana satu? Ini ya? Itu hijau apa-apa deh. Itu hijau. Sat, tunggu. Tadi sudah pakai dah. Sebenarnya buat biasa lah kalau pakai di Indonesia. Macam pekerja kat situ tolong ambil makanan dia tau. Ya. Dia cakap brown lah next hari. Tapi serius. I cakap dia pakai brown kuat naik. Sebab sedap dia pada cream. Kau ni. Biasa Lepas tu kali. you ada tak bag yang dia pegang macam tu saja? Aku pun tak ada. Ya, ambil. Dua je. Dua. Datus. Hah? Datus. Dua kilo penendang. Amboi, sikit nak penendang. SOS. Sikit nak penendang. Brown cantik kan? Brown lawa. Angkat suruh jadi brother dia lah. Pakai macam ni. Jadi brother dia. Jadi brother you. So ni okey kot kan? Semua I suka dia kulit hitam. Ambil lah geleng. Tak mati lah. Nama coklat je. Coklat elok sikit. I sudah kuat dah. Oleh pada putih di Satria Mata Raja. Try lah untuk kenal tak? Wah. Tak ada nak. Mana satu brown? Ini apa? Pakai ni Korea. Pakai ni Korea. Ini yang tidak pakai yang brown pun mana? Mana? Yang ni. Bukan macam ini bukan Indian, pakai Indian. Ni cek mah. Pasu India. Ni ambil mana tu? tadi dia Korea. Mana je? Bukan balik. Tadi aku dah pakai dah. Pakai balik sekali lagi. Kesian basah ketiak dah. Pakai balik okey. Kesian sama air ke? Kasih sama air tu. Mana ni warna ni? Tak elok lah, please lah. Oh, handsome okey pun. Handsome. Dia ada degree sama. Kalau macam ni, I pakai koyu punya ini hoodie pergi lah. Oh, cantik pakai aku cantik lah. Oh, suka melawan. Oi, suka melawan ai.
Kaki, respect lah sikit je Oh, kak. okay, sorry. Dah lah kaki busuk lagi macam ni tak rasa busuk. Jadi rasa Ini yang tak rasanya pun buat selekok lah. Kali cantik lah. Dia ada saya ada tak beg. Ada beg yang kecilnya. Dia macam ni tapi dia kalau putih semua full dari Lisa punya beg dia kecil. So dia pegang macam tu juga. Dia kena ambil gambar ni sini. Kena ambil barang meh. Bukan ambil kuli meh. Bukan. I tak faham sebab Beg. bukan I tolong dia ambil. Bukan suruh kipas kita orang. Bukan. Dia suruh beria tu kan. Orang tu jadi mengapik je. Bukan suruh kipas orang. Bukan. Jalan je. Ha? Bridesmaid lah. Tak tahu apa. Mengapik. Pengapit dia. Pengantin situ apa kena-kena. Dia macam tu. Itu panggil kuli lah. Kuli kepala kan. Itu pengapit bukan kuli. Gila lah kuli. Tak respect langsung. Gila tadi. Ha. Masuk tinggi dah, you bawa. Masuk tinggi. Tengok sini. Ya, sini tak ada. Manja-manja lah. Sini, tengok. Jangan selalu bersedih, juga selalu terleka. Kaki, respect sikit. Kaki, respect sikit. Oh, macam ni. Betul lah, dia rejak juga macam ni. Enggak, Angah cakap dia ada Sama. I rasa I tak boleh pakai. Angah ambil baju. Okay, boleh pun. Angah punya. Tapi kan Lisa nak tukar apa? Awal. Oh, pergi hotel dulu baju dia. Kesian dia, rusak. Hotel? Gila baju hotel. Gila apa? Oh, tak ada. Okey. Ada baju? Ada tapi tak sesuai dengan dia sebab ada yang baju yang lama. Boleh ada sikit. Tak ada. Ada nama Angah lagi. boleh? Angah tadi besar kan? Bayar. Dulu. Angah punya besar. Angah tak ada baju Anjay? hujan. Ada pun. Angah. Manja lagi tak ada. I ada semua kat rumah I. Dia cuma memerlukan beg dengan masker. Tapi dia nak. Tak, dia dapat dia beli coklat cantik lah. Baju kurung coklat. Kalau kurung kosong okey lah. Masa ni tak boleh ke? Sini cantik dah lah. Dia nampak macam ni. Ya. Weh, nampak macam lembut. Nampak macam kena dengan dia punya gaya. Tinggi dia. Tanya dia dulu. Nampak? Cantik kan? Ini nak, ini boleh tak? Ha, cantik dah. Kalau cantik pun cantik. Kalau cantik cakap cantik lah. I ada batik skirt. You ada baju tak? I ada batik skirt. Oh, dah pakai batik okey. I tak apa baju. I tak ada baju je. Wah, kebaya. Gila, kebaya jangan. Dia nampak tak sopan. Nampak macam nak pergi. Coklat cantik. Tak cantik. Bukan tak cantik, semua okey tapi cuma tak sesuai. Okey lah, kalau tak otter pun cantik kan. Sebab Siapa ada baju pinjam I? Dekat payah lepas. Siapa ada baju cantik punya pinjam I? Mana coklat tak apa? Janganlah. Apa I ada? dah influencer tau. Jangan buat I malu tau. I dah. Jangan buat I malu. minta orang baju. Bukan. Tak cantik, tak malu. Nanti orang takkan gambar dengan I. Respect lah sikit. Siapa dah? You pakai baju ni Dah, kat dah. mana tau? Mana dia? Nampak macam perempuan kelas. Macam ni dah. You berdiri. Nah. Walau you berdiri. Dia pegang ni. Nanti angkat dia beg pada putih. Dia pegang macam ni. Di sana orang kipas. Macam tu. Cantik tengok ni. Sesuai dengan dia ni. Kalau kain coklat mungkin tak sesuai lah. Dia kain dia putih ni. Cakap ni. Nak skin dia pun elok. Wait.
Rambut dia macam tu lah. Kau pakai tudung. Dah, macam ni dia tak susah pakai tudung. Tengoklah macam nak susah pakai tudung. Apa jangan. Weh, jangan lompat. Bawah dah kena rambut. Tapi okey lah, okey. Kali belakang. Cantik kan? Kan, cantik kan? Cantik ke tak? Cakap cantik ke tak? Risau ni. Tak cantik cakap tak cantik. Senang. Kau okey tak? Akulah awal dah tahu cakap. Sabar dah baju kurung minyak Zat. Cewek apa? Dia pakai set S kot. Saya nak baju kurung macam ni. Kalau hampa ada Rich Brown lagi okey, Rich Brown. Ada Kurang tak? sikit. Rich Brown. Hampa DM saya lah ni. Hampa tangkap gambar. Kami sewa lah kat hampa. Bateri pun tak ada, saya bawa apa? DM saya hampa, DM saya. Nak area Penang Island. Malam ni juga boleh ambil. Cepat hampa DM saya. Rich Brown. Tak ada, bateri tak ada. Bateri tak ada ha? Dia sebelah apa? Weh, pergi satu dah. Baru tahu. Jom. Tapi kalau nak jadi apa tak sesuai. Faham? Kau akan beli? Hah? Dah. Bagi. Ha, cakap dah kebaya tak okey, baju kurung okey. Oh, dia tak selendang kat bahu betul? Selendang, tuan-tuan. Selendang yang okey, selendang sini. Ni ah. Ni ada ni orang ni. Ni orang ni. Kalau dah tunjuk contoh je. Oh, kat sebelah ni ah. Sebelah ni boleh. Mana Ataupun bayar lepas mana ada yang jual baju macam ni dekat punya I pergi beli. Bangun. Okey, ni style macam ni. Ni benda apa ni? Tunjuk fashion dia mana. Fashion apa tu? Esok pergi beli. Mana ada cantik-cantik. Sini. Tak banyak tak lebat. Butik. Esok you ikut I pergi Fatih Collection. Dekat depan Fat Burger. Mahal pun tak apa cantik-cantik. Cantik. Ha? Cantik. Weh, ha nak bagi macam ni, dia keluar tau. Sebab sikit. Bukan selendang gila, nanti ambil selendang lain lah. Tapi nak tanya, pengantin ada beritahu tak? Kalau apa perlu pakai? Tak ada. Ni pakai warna ni tengok. Saya tengok warna ni. Dia sebab warna ni sebab. Tolonglah dia Sat. Dia bukan tahu apa. Bayang. Ambil dosa. Ya, I rapi dulu meski dia bisa. Oh! Tuk I lah. You tuk I. Terus fang. Nanti dia lekat macam banding ke apa kan. Chanel emas tak esok beli emas. Emas tu. Tengok. Pegang. Tak apa, nanti tak apa. Esok kita beli lain. Stop lah. Aku sebelum siap tunggu you. Susah lah. Sebelum siap baru kita pergi bawa dia. You nak bawa pergi ke? Cari baju? Kau tak perlu. Kalau I tunggu I call dia baru dia bangun mana dia bangun. Baju budak mati ni. Takkan I call. Besok kita ambil je lah. Kita pergi cari baju.
You bagi tahu, tapi kena pagi lah. Memanglah. Cuba ambil macam ni. Tak mau. Betul? I buat macam tu. Tidak semua nanti. Macam Nanti kalau macam ni esok mesti basah tau. Macam mana? I cakap dengan you macam mana je? Cakap dengan dia apa? Bahasa-bahasa cerita panjang tau. You suka cerita panjang tau. You cakap tak berhenti. Ju. Dalam itu. Ju. Macam mana? You apa macam mana? You kena buat rambut sanggul. Kalau you pakai ni, you buat sanggul, cucuk. Ni, pergi sewa sudah lah barang-barang. Tapi tak boleh, kita tak boleh overshadow pengantin. macam ni. Tapi tak payah sama nak. Tapi apa pun tak ada. Itu I ikat rambut pun tak ada. Ini orang kata nak berak baru nak jadi lubang. Ha. Ni baru bila baru bagian Tu Buat apa macam ni? You buat apa macam ni? Ni tak elok. Ni. Alamak tak ada. Dia ingat heran dia dah. Ni dia nak sikit rambut. Ayo buat macam ni. Oh, dia cantik. Mesti basah esok panas. Saya minta tolong Syamin ikut kita. Kesian Syami tau. Kereta lagi tak boleh buat dia. Rumah dekat kan. Okey dah tu, boleh. Cepat. Tahu tak, dia pun nak tutup. Respect sikit. Weh, betul tengok apa tu? Kau cakap dia apa? So dia pun follow dulu, saya buat balik. Ni pun. Apa follow dulu apa? Saya nak enlarge Sat. BT tinggal 1. Hampa tak sayang, siapa tak sayang kan? Sat, saya tunjuk kat hampa BT tinggal 1. Tengok tu BT tinggal 1. Nak enlarge dah ni. Kah? Ya Allah, BT tinggal 1. Tahu? Hei! I buat ni. Tak ada. Kiki, bye bye. Follow tau. Nanti kita buat lain-lain. Bye. Kita bagi Sat, BT tinggal 1. Nak picture hello.